buat kita buat. Mana kau bagi ini datang balik kita buat tu. Aktiviti santai yang memerlukan tahap kesabaran tinggi ini dan juga tahap kreativiti yang tinggi dalam mendirikan kemah dengan tata hias tersendiri boleh menjadi elemen kepada pengukuhan sistem kekeluargaan. Bermula Jumaat hingga Ahad, satu program perkemahan Bidalido Camping Meet 3.0 dianjur oleh komuniti Bidalido Camping Malaysia bertempat di tapak perkemahan Mayangsari Port Dickson. Hampir 100 kemah didirikan dengan penyertaan lebih 300 peserta termasuk yang berkeluarga dengan anak kecil. Pengalaman camping lebih kurang dalam 5-6 tahun juga. So pada peringkat asalnya kita just macam nak camping santai-santai bersama family je. Tak fikir pun untuk tubuhkan satu komuniti tau. Tapi bila kita pergi camping, lepak-lepak santai dengan family, dalam masa yang sama kita berjumpa jiran-jiran, camper-camper yang lain. So kat situ kita nampak aktiviti camping ni adalah satu aktiviti yang sihat bagi kita lah. So kita dapat kenal kawan-kawan yang baru, anak-anak kita pun dapat terapkan diri dia dengan, dekatkan diri dia dengan alam. Memang camping ni memang menakal, tapi bila kita kerjasama ayah, mak, anak, ada yang ungkul, ada yang buat kemah, ada yang buat fly. Jadi saya rasa itu kita dah nampaklah ubah nanti orang bersama. Assalamualaikum, saya Rizal Aboh, admin VCM, berharap peserta sentiasa selamat, sihat dan pulang dengan hati yang puas serta memori yang tak terlupa. Terima kasih semua.